Nabi ajak kita treat benda sesuai tempat dia. You treat program yang orang kata apa? Radio yang bukan agama, yang cinta agama. Ingat? Betul. Cinta ni sangat penting. Sebab tu untuk Nabi, kan untuk Nabi, Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kamu cinta Allah. Bukan taat. Bukan tuntut taat. Allah kata siapa cinta Allah, Allah akan cinta dia dan ampunkan dosa dia. Sebab tu cinta ni penting. Jadi ketika orang-orang begini yang mencintai agama, kita tunjuk tegas kita buat macam tu, kita nak apa sebenarnya? Kita dah dakwah seorang cinta agama, betul tak? Ini bila you buat macam ni, orang semua jadi macam why? Okay. Tapi tak apa, saya nak beritahu kata apa tadi. So bila peristiwa ini berlaku, saya just nak beritahu aja, bukan orang macam saya aja. Saya ni ustaz hujung kuku. Imam Al-Ghazali dituduh sebagai orang bawa hadis palsu. Betul? Betul. Berapa banyak ulama, hatta Imam Asy-Syafi'i pun orang tuduh bawa hadis dhaif. Betul tak betul? So kalau kata syair kan, kalaulah mereka ini yang jauh lebih soleh dan berada di zaman yang terbaik Islam dituduh sebagai orang yang bawa hadis begitu, apalah saya di zaman hadis, zaman fitnah ni. Lagi teruk lah. Faham. Jangan jadi Abu Jahal lah kat luar sana. Abu Jahal tu asyik kena dengan Nabi je kan. Maksudnya Ustaz mengakui yang itu adalah hadis palsu ataupun macam mana? Bukan. Kedudukan hadis ni dia kena mengaji. Dia bukan dalam masa ruang 1 minit kita cakap.